Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Nizal. Saya nak terangkan berkenaan dengan health checks bioscan by Tapatia. Yang ni adalah alat yang saya handle untuk buat bioscan. Jadi dia boleh scan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ia adalah satu teknologi daripada Russia yang saya dapat daripada tahun 2006 lagi, dan saya gunakan ini untuk buat scan tubuh badan untuk kita lihat apa permasalahan yang kita boleh hadapi, yang kita boleh dapat daripada tubuh badan yang kita sekarang ni bermasalah. Dia seumpama macam CT scan ataupun macam MRI seumpama, dan dia lebih lagi boleh mengesan banyak benda. Dan di sini ni kita boleh nampak daripada segi, kalau kata ada masalah daripada segi sel-sel dalam badan, dan juga kalau ada macam sakit-sakit di mana dalam badan, kita boleh kesan. Even bakteria dengan virus pun kita boleh nampak. So inilah salah satu yang agak menarik juga alat yang kita ada ni, kerana antara lainnya bila kita buat scan, kita dapat result apa permasalahan dalam badan kita. Dan di sini ni dia ada cadangan macam mana kita nak mengatasi permasalahan yang kita hadapi hari ini. Dan cadangan itu meliputi kepada ubat-ubat daripada hospital, daripada farmasi, klinik, dan juga ubat-ubat homopati, ubat neuropati, ubat tradisional, dan juga daripada segi pemakanan. Dan juga kita boleh nampak daripada segi, kalau kita tengok permasalahan itu, dia mungkin disebabkan oleh allergic. Jadi itu pun kita akan nampak apa benda yang kita tak boleh makan dan apa patut yang kita makan. Dan juga dia bagi suggestion daripada segi apa benda yang patut kita kena buat. So yang ni meliputi banyak benda. So, dan paling bestnya bila kita buat scan ni, dia ada satu kaedah yang langsung kita tak sentuh badan kita. Dia tak ada jarum nak ambil darah, dan dia tak ada bahaya radiasi. Dia sangat senang dan mudah untuk buat. Dan daripada sini juga, kalau katakan kalau datang dalam 10 setengah jam dah habis settle, kita boleh dapat apa semua yang kita nak daripada segi tubuh badan. Dan ini bagus untuk kita buat yang cepat, mudah, dan tak payah nak beratur panjang. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok di video yang saya dalam YouTube, dan juga media pernah datang untuk buat liputan berkenaan dengan kita. Ini juga akan membantu memahami bagaimana kaedah yang kita lakukan. Baik, terima kasih. Jumpa anda nanti untuk bioscan.